Orientalis ni berkumpul. Yang belajar dekat Malaysia, Melaka, yang belajar dekat Aceh, yang belajar dekat Palembang, yang belajar orang-orang Orientalis ni, mereka berkumpul. Dia orang buat satu resolusi. Apa kekuatan orang Islam? Kekuatan orang Islam ialah iman dia, percaya dia sangat-sangat pada Nabi dia. Sedangkan apa? Solat itu Nabi, puasa tu Nabi, zakat tu Nabi, haji tu Nabi. Semua ni Nabi, akhlaknya Nabi. Semua Islam ni kehidupannya, undang-undangnya, bermuamalatnya, cara bergaulnya, semua Nabi. Apa nak? صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وجزيه ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وجزيه ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وجزيه ما هو أهله. Tamu sekali yang berbahagia, Tuan Imam yang berusaha pengerusi surau beserta dengan AJK, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Rabbuna Jalil kerana Allah masih memanjangkan usia kita. Marilah kita gunakan setiap detik dan masa umur yang Allah beri pada kita dengan menambah bakti dan taat kepada Allah Rabbuna Jalil. Yang keduanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Yang ketiganya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Pada malam ni adalah malam Jumaat. Dan yang keempatnya, kita bersyukur kerana malam ni kita dapat meneruskan pengajian kita, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada muka surat ke-6 kitab Fathur Rahman, Syarah Risalah Wali Ruslan, menyingkap rahsia kebatinan sufi, iaitu orang-orang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bikum amin insyaallah. Setiap kali anda peroleh satu bahagian daripadanya, nescaya akan tampak nyata kepada anda syirik pada lawannya, iaitu musuhnya, daripada apa yang anda nisbahkan, iaitu pada zati, sifati dan fi'li. Maksud dia, bila kita dah nampak, dah musyahadah pada setiap sifat Allah Subhanahu wa taala pada fi'il, maka kita akan dapat sifat yang berlawanan daripada sifat yang kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melihat kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu terselahlah kepada kita kelemahan diri kita. Pada waktu kita melihat keindahan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, pada sama ada pada sifatnya, pada fi'ilnya dan sebagainya, maka kita akan dapat melihat keburukan yang ada pada sifat kita dan fi'il kita. Atau pada zat diri kita. Zat diri kita ni tak sempurna seperti mana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Keindahan pada perlakuan atau fi'il Allah Subhanahu wa taala, bila kita dah musyahadah pada fi'il perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lihat kecantikan, jamal dan juga kehebatan Allah Jalal. Maka pada waktu tu kita akan dapat memahami bahawa apa yang pada Allah, lawan dia tu adalah pada diri kita. Lawan Allah Subhanahu wa taala tu sifatnya dan apa sahaja, maka itu adalah pada diri kita. Jadi bila zahir, kalau tak terzahir ataupun tak tersyuhud
apa yang ada pada Allah, kehebatan ke, keindahan ke, apa ke, maka pada waktu tu kita akan nampak diri kita sahaja. Kita akan rasa kita je buat berbaik. Kita tak nampak kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita nampak diri kita, kita tengok dengan mata diri kita. Dan kita tak dapat melihat, tak dapat melihat di sebalik. Contohnya kita tengok ada aircon, kita tak dapat tengok di sebalik. Kita hanya dapat melihat sejuk je. Maka kita berkata, aku yang beli aircon ni, nampak aku yang beli aircon. Nampak? Jadi dekat situlah kita takkan dapat melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita cuma dapat lihat ialah kehebatan pada diri kita sendiri sahaja. Baik. Seterusnya kepada makhluk, iaitu makam faraq, iaitu melihat Tuhan melalui makhluk. Makam faraq ni ialah yang boleh membezakan antara ini Tuhan dan ini makhluk. Di faraq tu membezakan antara ketuhanan dan juga kehambaan. Ini sifat Allah, yang ini adalah sifat makhluk. Yang ini adalah keindahan yang ada pada sifat Allah, pada zat, pada perbuatan dan sebagainya. Yang ini adalah keindahan makhluk. Kita mengetahui, pengetahuan kita terhad. Kita dapat merasakan Allah mengetahui, sedangkan pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Jadi bila kita sedang melalui satu perjalanan, maka pada saat itulah kita akan dapat melihat Allah sudah pun merancang yang terbaik untuk dia. Kita merancang dah, kan? Kita dah merancang. Rupa-rupanya perancangan Allah lebih baik daripada perancangan kita. Pada waktu tu kita tahulah bahawa kita ni lemah lah. Kita merancang pun kita tak ada kekuasaan. Kita tak boleh mengubah apa yang kita rancang, dan kita tak boleh memastikan apa yang kita rancang itu pasti akan kita dapat hasil. Tak boleh. Jadi oleh sebab itulah, sesiapa yang belum syuhud, maka dia tidak akan dapat perbezaan, perasaan yang mengenai perbezaan perkara tersebut, sehinggalah dia syuhud. Sebab itu perbaharuilah diri anda pada setiap saat dan ketika, bahkan pada setiap nafas imanmu kepada Al-Haq Ta'ala yang menjadikan lagi mawjud, iaitu fa'il al-mawjud. Dalam keadaan bertauhid, fa'il itu ialah pelaku, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melakukan segala-galanya. Baru kita sedar bahawa sebenarnya kita semuanya bertakluk pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebat pun kekuatan yang kita miliki bertakluk dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keinginan yang kita miliki bertakluk dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu sesungguhnya dialah yang membuat lagi mawjud. Sementara kita buat juga, tapi kita buat tidak mawjud. Dan kita buat adalah kerana Allah yang bagi buat. Nampak macam kita buat, tapi hakikat ialah Allah jugalah yang membuatnya. Dia jugalah yang membagi buat. Baik, kita sampai kepada tajuk yang baru, iaitu tajuk iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bikum amin insyaallah. Iman itu ialah menyungguhkan atau membenarkan di dalam hati dengan tauhid sedemikian sehingga sempurna keyakinan anda. Iman tu ialah apa sahaja yang kita benarkan dalam hati. Itu adalah iman. Tuan-tuan, apa? Dalam hati tu yakin benar ustaz tu adalah manusia. Maka itu adalah, kita adalah kepercayaan kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Maka apa yang kita dalam hati kita, kita benarkan pada Allah, maka itulah yang dipanggil dengan iman. Jadi setiap orang tu dia mesti mempunyai kepercayaan yang sama. Kepercayaan yang sama, barulah Tuhan dia sama. Kalau kepercayaan dia tak sama, apa yang saya percaya pada Tuhan saya tak sama seperti mana tuan-tuan percaya pada
yang tuan-tuan percaya pada Tuhan tu berbeza, maka Tuhan kita tak sama. Walaupun kita semua mempunyai kepercayaan beza-beza, Tuhan tu tetap satu. Kepercayaan kita yang berbeza. Kepercayaan kita pada Tuhan. Itu yang berbeza. Ada yang percaya kumpulan yang sesat. Dia percaya bahawa Allah ada mata. Tanya dia, berapa mata? 2 mata. Ada 2 mata. Oh, dia ada tangan. Berapa tangan? 2 tangan. Dia siap beritahu berapa jumlah dia. Itu kepercayaan dia kepada Tuhan dia. Sama tak dengan kita? Kita tak percaya gitu. Kita tak kata Tuhan kita gitu. Tapi Tuhan tu tetap satu, tunggal. Tuhan tu tetap satu. Cuma orang dia macam mana dia menggambarkan Tuhan dia berdasarkan kepercayaan dia. Berdasarkan kepercayaan dia. Baik, macam mana kita nak mempercayai? Mestilah sesuatu yang kita percaya. Dia tetap juga. Contohnya, kita kata bahawa kita berdasarkan ketuhanan kita ni berdasarkan Quran. Quran tu juga kena percaya. Sebab kita tak nampak, kita tak mengalami sendiri, kita tak nampak malaikat Jibril bagi pada kita. Kita hanya perlu percaya kepada Nabi Muhammad. Dalam hati kita percaya. Maka oleh sebab itu, orang Islam ni kekuatan dia ialah percaya kepada Nabi Muhammad. Jumpa Nabi Muhammad? Tidak. Jumpa Nabi Muhammad? Tidak. Pernah tengok Nabi Muhammad? Tidak. Pernah mimpi Nabi Muhammad? Tidak. Keturunan Nabi Muhammad? Tidak juga. Dah tu kenapa kau boleh percaya bulat-bulat pada Nabi Muhammad? Itulah kepercayaan kami. Itulah yang kami percaya. Maka oleh sebab itu orang-orang kafir, orientalis, orang-orang kafir. Orientalis ni, apa dimaksud orientalis? Orientalis ni ialah orang yang belajar ilmu ketimuran. Oriental tu maksud dia timur. Oriental tu maksud dia timur, iaitu mempelajari ilmu ketimuran. Dia orang tu orang barat. Orang barat apa dia? Kristian. Orang barat tu ialah apa yang ada yang dia belajar, yang dia percaya ialah Kristian. Jadi apa yang ada kat timur? Timur ni ada macam-macam lah. Ada yang Jepun, ada Cina, ada setiap di orang barat tu ada wakil-wakil dia mempelajari setiap satu tamadun, satu kepercayaan yang ada di timur. Semua dipanggil sebagai orientalis. Sama ada orang tu orang Jepun ke, dia percaya pada Buddha Shinto, atau orang Cina, dia percaya pada ajaran-ajaran dia lah, ajaran dia, Confucius ke apa ke kan, yang sebagainya. Mereka ada, orang putih, orang barat, ada di kalangan mereka belajar benda tu. Termasuk juga orang Islam, dia pergi belajar. Tapi kalau Jepun, hanya dia punya apa? Ajaran dia tak berkembang, hanya ada di Jepun. Orang Cina pun sama, ia hanya untuk orang Cina. Tetapi Islam ni berkembang. Orang barat ni dia nak mengekalkan kekuasaannya, maka dia belajar kelemahan orang-orang Jepun. Apa dia kelemahan orang Jepun? Yang itulah yang dia akan gunakan supaya apa? Supaya Jepun itu tunduk kekal di bawah dia. Sama juga dengan Cina. Dia tahu apa perangai orang Cina, apa kelemahan orang Cina, apa kepercayaannya yang menyebabkan dia akan jadi lemah, apakah makan dia yang menyebabkan dia jadi lemah. Macam itu. Dia akan belajar satu persatu. Sebab nanti bila dia nak tahu, nanti pemerintah dia akan panggil oriental ni, orang yang belajar ni panggil. Okey, apa kita orang nak tahu kelemahan Cina ni macam mana? Jadi dia pun beritahu kelemahan Cina ni sini. Sebab dia belajar ilmu-ilmu yang ada dalam orang Cina. Sama juga bila dia pergi belajar apa yang ada dekat Timur Tengah. Timur Tengah, Timur jauh, Timur Tengah, Asia Tenggara, itu semua timur. Semua dia belajar. Oleh sebab itu ada orang putih, orang barat, bukan orang putih, orang barat yang mana? Yang mereka itu datang ke tanah Melayu. Berlakon jadi orang Islam, duduk dengan orang Islam, semata-mata nak apa? Nak tahu
Contoh dia Belanda. Belanda ni dia hantar. Belanda ni dah lama dah dengan orang apa? Orang dia hantar tentera dia untuk pergi tawan. Dia lemahkan. Dia berjaya. Mula dia dapat tawan Batavia, ya, dia dapat tawan satu persatu. Tapi Belanda masih belum boleh lagi menawan Aceh. Punyalah Sumatera tu satu dia tawan. Ada satu je. Dia tak dapat tawan Aceh. Menang je. Bila dia hantar serang, menang Aceh. Dia hantar serang, menang Aceh. Akhirnya dia pun pergi hantar seorang untuk mempelajari apa kelemahan orang Aceh. Maka dia hantar seorang namanya Snoek Henggerje. Orang Belanda ni. Dan Belanda kan dia dapat tawan di Indonesia tu kan. Dia kawal. Jadi dia pergi belajar lah. Dia ambil kitab-kitab dia. Semua kitab-kitab tu dia pelajari satu-satu. Dia nak tahu apa keyakinan orang Islam. Kat Malaysia pun ada. Ada yang hantar bila dia dengar cerita pasal hantu. Hantu dia pasal apa tu? Pasal Pontianak. Dia pergi cari Pontianak tu. Dia nak tengok sendiri Pontianak tu. Ada buku dia cerita pasal Pontianak tu. Dia naik kapal pada waktu tu orang Melayu dah semua baca Quran. Dia heran kenapa orang Melayu baca Quran. Lepas tu orang kata hantu gitu kan. Lepas tu dia pun orang kata Pontianak. Maka dia tengok, dia cari. Dia suluh, dia cari nak tengok Pontianak tu. Macam mana dia yang dikatakan keyakinan. Sampai begitu sekali dia mencari. Sampai segitu sekali nak tengok keyakinan orang Melayu. Maka dia pun duduk dengan orang Melayu. Dia tulis. Maka dia tulislah. Sir Thomas tu tulis. Perangai orang Melayu. Dia apa dia tulis? Dia tanya orang Melayu ni pemalas. Kerja dia sampai pukul 12 saja. Itu balik petang dia ngopi, malam dia tak buat apa-apa. Itulah. Dia tulislah satu persatu. Sama juga waktu kat Melaka. Dia orang ni nak serang Melaka. Macam mana nak serang Melaka? Apa kekuatan dia? Maka dia buat kajian. Dia hantar. Rupa-rupanya kalau nak serang Melaka, seranglah pada waktu apa? Solat subuh. Sebab apa? Sebab pada waktu tu Sultan akan jadi imam. Jadi bila Sultan nak arah perang, tak ada orang, maka senang dia pergi serang pada waktu subuh. Jadi oleh sebab tu dia kaji satu persatu. Snoek Henggerje tu dia nak faham apa orang Aceh ni, kekuatan orang Aceh ni, dia kena duduk dengan ulama-ulama Aceh. Dia kena duduk dengan ulama Aceh. Nak duduk dengan ulama Aceh, maksud dia kena jadi orang Islam. Dia jadi orang Islam. Nak tahu kekuatan dia apa. Maka pada waktu tu dia tu nak tulis dia punya PhD dia tu, nak tulis pasal Mekah. Dia bagi tahu syarat kepada kerajaan Belanda. Kalau kau nak maklumat-maklumat mengenai kekuatan orang Aceh, maka kau kena sponsor aku. Sponsor apa? Aku nak settlekan kertas aku punya kertas kerja aku ni bertajuk pasal Mekah. Kau kena bayar sepenuhnya, sponsor aku sampai aku selesai. Jadi dia kata kerajaan Belanda, okey boleh, tapi kau mesti duduk dengan orang-orang Aceh dan tahu kelemahan Aceh. Akhirnya dia pun pergi. Apa dia buat? Nak belajar kat Mekah, nak pasal Kaabah, dia nak tahu pasal Kaabah. Maka dia berlakon jadi orang Islam. Berlakon. Snoek Henggerje ni tukar nama jadi Abdul Ghafur nama dia. Pergi Mekah, duduk kat Mekah, dan dia pergi ziarah semua ulama Aceh yang ada di Mekah. Semua ulama Aceh yang ada di Mekah, dan duduk di Aceh, kahwin pula dengan orang Aceh. Dia pergi jumpa semua ulama-ulama tu. Maka akhirnya dia tahu kelemahan orang Aceh. Dia bagi tahu kepada Belanda. Belanda serang menggunakan kelemahan orang Aceh. Akhirnya Belanda menang. Dan akhirnya Aceh kalah. Tu dia. Orang-orang yang macam ini. Apakah yang dia dapat? Senang aja. Satu je. Iaitu apa dia? Iaitu
keimanan orang Aceh cukup luar biasa. Apa nak kena buat? Senang aja kata. Senang sahaja. Hancurkan keimanan dia. Ada 3 perkara yang senep hang kerja suruh kerajaan Belanda buat. Dia buat 3 perkara, akhir dia menang lawan Aceh. Nak tahu apa perkara tersebut? Sila baca buku sendiri. Ingat senang-senang saya nak bagi. Baca buku sendiri kan. Seronok je. Saya yang kena baca tadah lama kat situ. Tuan-tuan tak ada kelima je 20 minit. Banyak senang, cari sendiri, baca sendiri. Itulah kelemahan orang Islam. Dan betul, salah satu daripadanya ialah keimanan orang Aceh. Susah nak tembus orang Aceh ni, sehinggalah dia menghabiskan. Jadi apa orang Talis ni buat? Dia tahu orang Talis ni berkumpul. Yang belajar dekat Malaysia, Melaka, yang belajar dekat Aceh, yang belajar dekat Palembang, yang belajar orang Orientalis ni, mereka berkumpul. Dia orang buat satu resolusi. Apa kekuatan orang Islam? Kekuatan orang Islam ialah iman dia, percaya dia sangat-sangat pada Nabi dia. Sedangkan apa? Solat itu Nabi, puasa tu Nabi, zakat tu Nabi, haji tu Nabi. Semua ni Nabi, akhlaknya Nabi. Semua Islam ni kehidupannya, undang-undangnya, bermuamalatnya, cara bergaulnya, semua Nabi. Apa nak buat? Senang je, jauhkan dia dari Nabi. Hancurkan kepercayaan dia kepada Nabi, maka hancurlah dia. Bangsa tu akan hancur. Jadi sekarang ni apa dia buat? Dia buat kita supaya sangsi dengan Nabi kita. Apa yang dia buat? Maka wujudlah di kalangan orang Islam dengan orang-orang Melayu kita yang dipanggil jemaah Al-Quran. Iaitu apa? Ikut Quran saja, tak ikut hadis. Dia buat apa? Dia mula tashwish, syak wasangka dalam hati kita dan fikiran kita. Antara dia apa? Antara dia macam ni, dia kata, okey, semalam Ustaz ada ngajar kan? Ada kata. Apa dia yang Ustaz ajar? Apa dia yang Ustaz ajar? Katanya, sila bagi tahu aku sebiji perkataan Ustaz. Manalah ingat apa yang Ustaz cakap sebiji tu. Yang kita ingat makna dia Ustaz bagi tahu, itulah dia. Itu ke perkataan Ustaz? Tak, katanya. Begitulah juga dengan hadis Nabi SAW. Siapa yang boleh hafal perkataan sebiji? Dia mula, ya juga. Jadi dia kata, perkataan tu bukan perkataan Nabi, maka dia perkataan sahabat yang ada dosa, yang ada kelemahan, maka oleh sebab tu tak boleh pakai. Jadi kita pun ada orang Islam yang terpengaruh. Mana boleh percaya? Mesti ada masalah. Jadi dia pun percaya pada Quran saja, tak percaya pada hadis. Apa yang berlaku? Mula dia mempertikaikan tentang solat. Sebab dalam Quran tak ada bagi tahu macam mana nak solat, waktu solat, tak ada. Allah cuma suruh dirikan solat. Maka dia pun kata, apa maksud solat? Solat itu ialah doa sahaja. Oleh sebab tu kita tengok orang Kristian, dia pergi gereja, dia mana ada satu upacara solat kecuali apa? Kecuali Kristian yang ortodok, betul-betul ortodok. Yang betul-betul ortodok ada berapa tempat aja. Yang salah satu daripadanya ialah di Syria. Yang ortodok betul. Yang ortodok betul ni, dia akan solat macam orang Islam solat. Dalam kitab-kitab dia apa? Nabi Isa tu rukuk, Nabi Isa tu sujud dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka tidak buat tu. Mereka pergi ke gereja, duduk di kerusi-kerusi, kemudian mencekam macam ni, buat macam ni. Oleh sebab itu, kita dan ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau tunggu antara maghrib dengan isyak atau ketika mana kita nak beramal ibadah solat, kita tak boleh buat macam ni. Dilarang sama sekali. Buat tangan macam ni tak boleh. Kerana apa?
Kerana menyerupai kaum Kristian. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia orang buat macam ni, dia doa. Doa je. Dia orang tak ada apa? Tak ada perbuatan solat tu. Dia orang tu doa. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan yang sebenar maksud solat tu doa. Jadi doa je lah. Sebenarnya hubungan kita ialah kita kena doa je. Solat tu doa, hubungan. Tak perlu ada gerakan-gerakan yang macam yang Nabi kita ajar. Kalau kita terpegun, kita terrosak sama dengan perkataan-perkataan tersebut, maka iman kita akan berkurangan. Mulalah kita soalkan. Jadi wujudnya golongan anti hadis, golongan jemaah Quran yang apa? Yang cuba merosakkan Islam, meragu-ragukan Islam. Jadi iman itulah, iman kita pun berkurangan. Jadi kekuatan orang Islam adalah bergantung kepada iman dia. Kenapa orang Islam hari ini lemah? Sebab tak solat. Kenapa tak solat? Sebab kurang iman dia. Kalau iman dia kuat, solat itu ialah hubungan dengan Allah, kepercayaan hati dia. Kalau aku tak solat, maka aku tak ada kaitan dengan Allah, maka oleh sebab itu dia solat. Tapi bila iman kita kurang, maka kita pun kurang solat. Kenapa zaman sahabat banyaknya orang, mampunya orang solat sunat begitu banyak? Sebab kadar iman dia paling kuat zaman bersama Nabi. Iman. Kenapa kita kurang ibadat solat sunat? Sebab kita kurang iman kita. Bayangkan Rasulullah SAW sembahyang solat khusuf. Dengan ada riwayat solat khusuf, ada solat riwayat khusuf. Apa beza khusuf dan kusuf? Kaf dengan kha. Khusuf. Satu gerhana matahari, satu gerhana bulan. Dalam riwayat, siapa yang pergi belajar, lepas ni kita akan pergi belajar Sahih Bukhari, kita akan temu hadis ni. InsyaAllah nanti saya akan terangkan. Dekat Kampung Kelantan, hari Senin, tuan-tuan, siapa nak belajar Sahih Bukhari, seperti mana ahli hadis belajar, pergilah Kampung Kelantan belajar. Dah lama dah kita belajar, dah berapa ratus haji dah kita belajar. Pergi belajar kat sana. Datang Sahih Bukhari. Orang-orang cerdik-cerdik, ada seorang doktor tu, datang setiap hari, datang belajar kat sana. Sebab apa? Sebab dia faham bahawa dia perlu faham hadis. Jadi oleh sebab tu dah ada hadis Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah boleh solat lama-lama? Solat lama, berdiri lama, banyak pula tu, lama. Daripada tengah malam sampailah ke subuhnya Rasulullah solat lama. Kenapa? Sebab Rasulullah kalau solat seolah-olahnya nampak. Dalam hadis, riwayat hadis, Rasulullah solat kusuf ataupun solat khusuf, gerhana matahari atau bulan. Satu ketika Rasulullah SAW sedang solat, Rasulullah macam petik. Kemudian Rasulullah masuk dalam mulut dia, Rasulullah kunyah. Macam tu. Sahabat-sahabat tengok tu, kata kan, apa yang Rasulullah buat? Tiba-tiba Rasulullah SAW macam takut. Rasulullah ke belakang, berundur ke belakang. Itu sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apa yang kau buat tadi?" Kata. Maka Rasulullah kata, dalam solat aku tengok buah di dalam syurga. Aku dapat rasa bila aku nak ambil, hilang. Kata, kalau ada rezeki, aku nak kutip buah tu, nak bagi korang rasa semuanya. Macam mana Rasulullah boleh berdiri lama? Sebab Rasulullah dalam solatnya seolah-olah dapat melihat syurga di depannya. Kita kalau dapat syurga kat depan, nak tinggal solat ke? Tak. Kita nak biar lama kan? Biar lama. Dalam solat kita nampak syurga, biar lama kita tengok syurga tu. Sebab seronoknya kita berada di dalam syurga tu. Oleh sebab tu Rasulullah boleh berdiri lama. Kenapa Rasulullah ke belakang? Sebab Rasulullah kata, aku tengok neraka, aku takut, maka aku ke belakang. Jadi Rasulullah tu melihat dalam solat dia tu keadaan neraka. Oleh sebab tu Rasulullah, sebab apa? Percaya. Rasulullah percaya tu. Maka oleh sebab itulah dia boleh berdiri lama. Jadi kita punya ibadat
adalah bergantung kepada kadar keimanan kita. Kata Ibn Atha'illah Iskandari kata apa? Tanawwi' ajnasil a'mal min tanawwi' ajnasil ahwal. Apa maksud dia? Maksud dia ialah berjenis-jenis keadaan kita menunaikan ibadat adalah bergantung kepada jenis-jenis keadaan hati kita, iman kita. Iman yang tinggi, maka amal dia banyak. Dia punya iman tinggi, lama berkualiti ibadah dia. Iman rendah, maka kurang amal ibadah dia, kurang zikrullah dia, kurang kualiti solat dia. Kalau boleh nak cepat habis. Orang tak beriman, maka tak dirikan solat dia. Tu dia. Orang kalau haram dan makruh dia tak buat. Kalau wajib mesti buat. Kalau sunat dia bertambah-tambah buat. Kerana apa? Iman dia begitu tinggi. Jadi jenis kita beramal ibadah adalah bergantung kepada kadar keadaan iman kita. Tu dia penting iman tu. Jadi kalau kita nak tengok dia amal ibadah bagus, tengok ajalah amal. Nak tahu keadaan iman dia, tengok ajalah. Nak tengok anak-anak kita ni boleh tak boleh dia melawan gejala-gejala dan hasutan syaitan ni, tengok kepada kadar dia melaksanakan amal ibadah. Kalau dia amal ibadah dia bagus, insya-Allah dia boleh pertahankan diri dia. Tapi kalau seandainya amal ibadah dia lebong sana, lebong sini, nescaya dia akan terhasut dengan hasutan syaitan. Jadi oleh sebab tu ada ibu bapa kata, saya kena pastikan yang betul-betul dia boleh beramal ibadah dengan baik, kualiti dan sebagainya. Kemudian saya nak campak dia kat mana pun tak apa. Sebab apa? Sebab ibu bapa tu tahu anak dia boleh lawan semua perkara-perkara jahat. Tapi kalau seandainya iman dia kurang, dia campak ke mana memang rosak. Campak dalam tahfiz tu rosak sebab iman dia kurang. Sebab dia tahfiz tu okey. Sebab dia malas tu, campak kat dia, semua orang jadi malas. Malas apa? Malas solat. Orang sebelum ni subuh semua bangun awal. Kalau subuh 45, 5.45 dan 5.30 atau 5.30, 20 dah bangun dah. Dah bangun dah semua. Atau pukul 5 dah bangun dah. Budak-budak tahfiz ni lah. Datang dia semua bangun pukul 6. Dengan ustaz-ustaz dia pun bangun pukul 6. Habis. Dia punya kesan iman dia. Iman yang lemah, maka campak kat tahfiz pun dia tetap akan jadi rosak. Dia bully orang, iman dia lemah. Maka amal ibadah kurang, maksiat pula banyak, kejahilan pula banyak, kezaliman pun banyak. Maka oleh sebab itulah hari ini kenapa kita umat Islam jadi lemah, sebab iman kita lemah. Yang paling akhir sekali apa? Benda pertama yang akan terungkai satu demi satu bermula daripada solat. Bermula daripada solat. Iman tu akan terungkai sikit. Iman tu simpul mati. Iman tu namanya akidah. Akidah tu simpul mati. Simpul mati yang tak akan terputus. Tapi dia terputus satu persatu. Bermula daripada solat. Solat tu mula daripada mana? Solat tu mula daripada mana? Solat tu bermula daripada saf dia. Bermula daripada saf. Orang Melayu kita lemau dia kat mana? Saf dia. Apa? Rasulullah beritahu apa pasal iman? La yu'minu ahadukum hatta apa? Tidak beriman kalian, tak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian seperti mana kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi nak tengok iman kita macam mana, tengok dalam saf. Kalaulah saf tu renggang, ada ruang kat tepi ni boleh ruang. Kita punya bahu tak menyentuh bahu sebelah, ruang. Sebab apa? Sebab tak nak lah. Orang ni tak nak lah. Sebab apa? Sebabnya kita ada sangka buruk dengan apa? Tak boleh nak rapat-rapat, tak boleh. Gitu. Tapi kalau iman yang bagus dalam solat, rapat dengan aku hati kau dan hati aku sama. Gitu.
Rapat. Tak, dia jauh-jauh. Jadi jauh-jauh tu mulalah hasutan syaitan berlaku. Mula. Ingat itu adalah apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Baik. Jadi iman itu adalah menyungguhkan, membenarkan dalam hati dengan tauhid sedemikian sehingga sempurna keyakinan kita. Setiap kali anda naik daripada makam faraq menuju kepada makam jamak, iaitu berpadu menjadi satu dalam keesaannya, sudah tentu akan bertambah tauhid dan iman. Apabila kita makam faraq, maksudnya kita terpisah. Terpisah. Maksudnya kita tidak dapat menyaksikan Allah. Sehingga kita berubah menjadi makam yang mana kita dapat melihat syuhud aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat Allah sehingga kita rasa semuanya adalah Allah sahaja. Syuhud kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka iman kita akan bertambah. Sebab macam mana iman kita tambah? Sebab kita rasa semuanya Allah belaka. Kita nampak kipas yang berputar ni, itu adalah kerja Allah, fi'il Allah. Kipas yang diam di sukun ni adalah kerja Allah. Bergerak dan tak bergerak, itulah kerja Allah. Semua sejuk, panas tu kerja Allah. Kita nampak pada fi'il Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sejuk, kita rasa seronok. Itu adalah sifat kasih sayang yang Allah berikan kepada diri kita. Panas, maka kita sabar. Maka itu menunjukkan apa? Sifat Allah kepada diri kita. Tengok, semua perkara dia nampaknya alaqah dia dengan Allah je. Dia nampak, bila dia sentuh, dia rasa seronoknya pegang kapet ni. Alhamdulillah, dia rasa kasih sayang Allah yang berikan kepadanya. Itu makam jamak lah tu. Setiap waktu dia ingat Allah, dia syuhud Allah, dia nampak Allah. Dia tak terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza pula dengan makam faraq, terpisah dia daripada Allah. Dalam ni semua sekali ni, laki dan perempuan semua sekali termasuk saya, semuanya makam faraq saya. Tak ada yang makam jamak. Ni saya dapat akui. Diri saya, diri tuan-tuan, diri semua orang, semuanya dalam makam faraq sekarang ni. Tak ada seorang pun yang ada dalam makam jamak. Tak ada. Maka sebagaimana kata Syekh Raslan radhiyallahu anhu, apa kata Syekh Raslan? Setiap kali anda keluar daripadanya, iaitu daripada pandangan anda kepada tauhidmu dan pada suatu naskah salinan daripada mereka, iaitu daripada makhluk, akan bertambahlah imanmu, tasdikmu pada makam kasyaf, tersingkap alam ghaib melalui pandangan mata hati anda, dan muayanah, penglihatan anda dengan mata kepala, kerana keluar daripada sesuatu yang berlawanan masuk pada yang lain. Ini adalah kata-kata hikam Syekh Raslan. Maka Syekh Raslan kata, kalau kita keluar daripadanya, iaitu keluar kita daripada pandangan kita pada tauhid kepada naskah yang lain, pada ciptaan Allah yang lain, iaitu daripada makhluk, maka bertambahlah iman kita, tasdik kita kepada Allah. Apabila kita keluar tidak mengharapkan kepada makhluk, maka kita akan bertambah dekat dengan Allah sehingga Allah bagi kasyaf. Nampak? Tapi kalau kita di sebalik, kita ada selaput atau kita ada fikiran yang masih bergantung kepada sebab, kepada makhluk, atau hati ada selaput, atau anggota badan, tangan ada selaput, ni ada selaput, hidung ada selaput, semua ada selaput, otak ada selaput, mata, anggota semua ada selaput, hati ada selaput, maka itu dipanggil hijab. Itu dipanggil hijab. Macam orang kecil malik, dia ada katarak. Mata sama je, tapi dia ada katarak. Maka dia tak dapat melihat dengan jelas.
Baik. Jadi kita kena keluar daripada pandangan makhluk tersebut. Maksud dia, keluar daripada pandangan orang yang ada katarak tadi. Baru kita boleh nampak dengan jelas. Kita bagi laluan azan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Maka siapa-siapa yang keluar diri dia daripada diri dia, daripada diri dia yang makhluk, dengan memikirkan berada dalam naskah ataupun dalam bersama makhluk, maka pada waktu tu dia akan nampak atau diberi kasyaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasyaf akal ni kasyaf keluar ialah apabila dia dapat berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala tu tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Mendengar Allah tak sama mendengar makhluk. Melihat Allah tak sama dengan melihat makhluk. Kebesaran Allah tak sama dengan kebesaran makhluk. Akal ni boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tahu perbezaan-perbezaan itu. Kasyaf yang ada dalam hati sehingga dia apa?
dapat merasakan diri dia hina, Allah tu hebat. Dia dapat kasyaf tahu diri dia hina. Tapi kalau seandainya macam ni, orang besar, dia ni tak nampak diri dia besar. Orang tua tak nampak. Dia dah ditutupi. Contoh dia apa? Contoh dia kalau seandainya anak dia atau cucu dia langgar apa? Langgar air, tengah air kat tepi jalan, tengah jalan dia langgar. Kau tak nampak ke? Buta mata ke? Kan gitu, marah. Tapi cuba kalau dia langgar. Dia langgar. Lain jadi lain tak? Lain. Sebab apa? Sebab dia itu rasa besar diri dengan budak tu. Dia tu tak kasyaf. Dia tak nampak kesilapan dia. Tapi dia nampak dia lebih besar. Kalau sebab tu dia akan kata, kau jangan sibuk-sibuk, aku makan garam lebih daripada kau. Maka oleh sebab tu dia takkan nampak kelemahan diri dia. Tapi kalau dia tengok budak lain buat kesilapan yang sama, dia akan marah. Dia akan tengok mana mata kau. Tapi masa dia langgar, tak ada. Dia pula kata, mana mata aku? Tak ada. Sebab apa? Sebab hilang kasyaf dia. Dia tak nampak dia buat dosa. Sebab apa? Sebab dia rasa besar. Begitulah saat ketika mana manusia tidak dapat merasa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana dia rasa dia besar. Ketika mana dia rasa dia besar. Dia buat, dia yang hasilkan, dia yang usaha. Maka oleh sebab itulah dia tidak akan dapat kasyaf tersebut. Selagi mana dia berada di daerah aku jadi. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan sambung kita punya perbahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Siapa-siapa yang ada soalan, boleh je terus angkat tangan masa tu. Angkat tangan, saya Ustaz, saya ada soalan. Kalau ada soalan, siapa-siapa yang ada soalan. Kadang-kadang anak habis je waktu anak terus je tutup doa. Tapi siapa ada soalan masa tu, angkat tangan, terus je boleh tanya. Anak tak pernah menghalang siapa-siapa untuk bertanyakan soalan. Dan kadang-kadang soalan itu boleh memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih.